So pada video kali ini kami akan menerangkan tentang menjaga adab dengan rakan yang terlibat dalam pergaulan negatif. Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, adab didefinisikan ialah tingkah laku serta tutur kata yang sopan, berbudi bahasa dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian. Pada video kali ini kami akan menerangkan 3 objektif. Objektif yang pertama ialah definisi tentang pergaulan negatif. Yang kedua pula, akibat tidak beradab dengan rakan yang terpengaruh dalam pergaulan negatif. Yang ketiga pula ialah langkah untuk beradab dengan kawan yang terpengaruh dengan pergaulan negatif. So, let's go. Aku dengar malam ni ada klub yang baru nak buka dekat sana tu. Kawan aku boleh suggestkan kita masuk. Nak pergi tak? Jom. Best je. Dekat mana weh? Aku tak ingat dekat mana, tapi kita pergi lah. Jom malam ni. Janganlah. Tak baiklah macam tu. Biarlah kita nak pergi. Kalau kau nak pergi sangat, kau pergi dah. Share lah hidup kau ni. Kalau kau rasa kau dah banyak sangat pahala, kau pergilah. Sekarang kita orang lah. Saya akan menerangkan akibat tidak beradab dalam persahabatan. Akibat pertama ialah boleh mencetuskan konflik dalam persahabatan. Contohnya, sikap seperti meninggikan suara, cepat marah dan tidak bertolak ansur boleh menyebabkan salah faham serta pergaduhan antara rakan. Jika masalah ini berterusan, hubungan persahabatan boleh menjadi renggang dan tidak harmoni. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersabar, menjaga tutur kata dan menghormati perasaan rakan supaya persahabatan sentiasa aman dan baik. Selain itu, tingkah laku tidak beradab juga boleh menyebabkan seseorang itu dijauhi oleh rakan-rakannya. Sikap seperti mementingkan diri sendiri dan juga tidak menghormati orang lain akan membuatkan individu tersebut kurang disenangi oleh rakan-rakannya. Apabila seseorang tidak menjaga perasaan dan tidak menghormati rakannya, hubungan sosial akan menjadi semakin renggang. Keadaan ini telah menyebabkan individu tersebut sukar untuk mengekalkan hubungan sosial yang baik dan harmoni dalam jangka masa yang panjang. Everybody's on the everybody's on the Pergaulan negatif ialah hubungan sosial yang boleh membawa kepada pengaruh buruk seperti yang kita dapat lihat dalam video sebentar tadi, iaitu berhibur di kelab malam dan mengambil dadah. Hal ini biasanya berlaku disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang toksik sehingga boleh menjejaskan diri seseorang. Jadi, kita perlulah bijak dalam memilih kawan dan menjauhi pergaulan negatif supaya hidup lebih sejahtera. Itulah, siapa suruh ajak dia masuk kelab? Jangan cakap macam tu, semua jadi kemah tau. Bila dah jadi macam ni, korang janganlah cepat terpengaruh dengan benda-benda yang tak baik. Korang janganlah cepat terpengaruh dengan pergaulan negatif. Okey. Selain itu, saya akan menerangkan cara membentuk akhlak yang baik dalam pergaulan. Isu pertama ialah memberi nasihat dan teguran dengan hikmah. Apabila kita ingin menegur rakan kita, kita hendaklah menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan agar kata-kata tersebut tidak menyakitkan hati mereka. Teguran yang baik membuatkan mereka lebih mudah menerima dan berubah ke arah kebaikan tanpa pergaduhan dan konflik. Okey, seterusnya isi kedua. Kita kena tunjuk contoh yang baik. Bila seseorang tu jaga adab dengan rakan-rakan, secara tak langsung rakan-rakan pun akan ikut perkara yang baik. Kadang-kadang rakan-rakan ni lebih terpengaruh dengan apa yang mereka lihat berbanding dengan apa yang mereka dengar. Kesimpulannya, kita kena biasakan nasihat kawan-kawan dengan cara yang baik dan jadi contoh yang elok supaya hubungan sesama kawan tu jadi saling hormat-hormati dan positif. Sekian, terima kasih.